Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan penghasilan produk seni kod digital bagi subjek BMMB 1114, pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Nik Nur Izan Fadilah binti Nik Muhammad Rizwan. Dan saya Hana Humaira binti Muhammad Zamli. Dan kami dari kelas Bahasa Melayu 2. Jadi baiklah, tugasan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya seni kod digital yang berasaskan peribahasa atau kata-kata hikmat yang mengandungi unsur pendidikan. Seperti yang kita ketahui, tulisan Jawi ini telah lama digunakan oleh semua golongan masyarakat, terutamanya dalam bidang penulisan, keagamaan dan juga kesenian. Seni kod merupakan salah satu cabang seni yang memperlihatkan keindahan tulisan Jawi yang sering digunakan untuk menghiasi masjid, batu nisan dan juga karya seni. Baiklah, bagi tugasan ini, kami telah memilih kata hikmah, iaitu tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat. Waktunya sudah sesuai saat yang telah ditentukan. Kata hikmah ini membawa maksud bahawa setiap individu mempunyai masa dan perjalanan pembelajaran yang berbeza. Dalam konteks pendidikan, ia tidak bergantung kepada kepantasan tetapi kepada usaha, kesabaran dan ketekunan. Seterusnya, kata hikmah ini telah saya transliterasikan ke dalam tulisan Jawi sebelum dijadikan sebagai karya seni kod digital menggunakan gaya kod khufi. Melalui tugasan ini, kami berharap dapat menghargai keindahan tulisan Jawi serta mengaplikasikan teknologi digital dalam penghasilan seni kod. Baiklah, saya akan menerangkan tentang aplikasi yang kami gunakan untuk menghasilkan kod digital, iaitu aplikasi Ana Mutarif Al-Kod yang merupakan sebuah aplikasi digital yang digunakan untuk menghasilkan seni kod Arab ataupun Jawi dengan mudah dan kreatif. Aplikasi ini sangat berguna terutamanya kepada pelajar dan pengguna yang ingin menghasilkan karya kod tanpa menggunakan kemahiran menulis secara manual. Antara fungsi utama aplikasi ini adalah membolehkan pengguna menghasilkan tulisan kod dalam pelbagai gaya seperti kufi, nasakh dan juga tulis. Selain itu, pengguna juga boleh mengubah suai reka bentuk tulisan mengikut kreativiti masing-masing seperti menukar warna ataupun menukar saiz dan juga susunan teks agar kelihatan lebih menarik dan seimbang. Aplikasi ini turut menyediakan pelbagai elemen hiasan seperti corak dan latar belakang bagi mencantikkan lagi hasil karya. Di samping itu, aplikasi ini memudahkan pengguna untuk menyimpan dan berkongsi hasil karya dalam bentuk digital dan dengan kualiti yang tinggi. Secara keseluruhannya, aplikasi Ana Mutarif Al-Kod ini berfungsi sebagai alat yang membantu pengguna menghasilkan seni kod digital dengan lebih mudah, kemas dan kreatif sekaligus menyokong pembelajaran dalam penghayatan seni tulisan Jawi dalam pendidikan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang proses penghasilan produk seni kod digital menggunakan aplikasi Ana Mutarif Al-Kod ini. Langkah pertama adalah memuat turun aplikasi Ana Mutarif untuk menghasilkan produk kod digital melalui aplikasi App Store ataupun Play Store. Langkah kedua adalah pemilihan kata hikmat. Jadi, pada tugasan kali ini, kami diminta untuk memilih peribahasa atau kata hikmat yang sesuai bagi digunakan untuk menghasilkan kod secara digital. Jadi, saya telah memilih kata hikmat yang berkaitan dengan pendidikan dan motivasi, iaitu tentang kepentingan masa dan usaha dalam pembelajaran. Kemudian, langkah ketiga adalah kami telah transliterasikan kata-kata hikmat tersebut dalam tulisan Jawi. Proses ini memerlukan kefahaman terhadap sistem ejaan Jawi yang betul supaya tidak berlaku kesalahan ejaan. Contohnya, perkataan seperti terlambat, waktunya dan ditentukan ditulis mengikut kaedah ejaan Jawi yang standard. Baiklah, langkah keempat adalah lakaran awal reka bentuk, di mana kami membuat lakaran awal susunan tulisan kod. Saya memilih gaya kod kufi kerana bentuknya yang lebih geometrik, kemas dan sesuai untuk rekaan digital. Pada peringkat ini,
saya menentukan susunan ayat, saiz tulisan, warna tulisan dan juga keseimbangan ruang yang diinginkan. Seterusnya ialah langkah kelima iaitu penghasilan khat secara digital. Pada peringkat ini, kami menghasilkan karya khat menggunakan aplikasi digital iaitu Ana Mutahrif yang telah dimuat turun. Pertama, memilih bentuk yang diinginkan sama ada melintang atau menegak. Kemudian, memasukkan semula teks Jawi yang telah ditransliterasi untuk membentuk khat khufi. Kemudian ialah langkah 6 iaitu penambahan elemen kreatif. Hal ini adalah untuk mencantikkan hasil karya. Kami telah menambah beberapa elemen seperti latar belakang yang sesuai, warna yang harmoni, hiasan corak Islamik menggunakan aplikasi Pinterest. Ini bertujuan untuk menjadikan hasil karya lebih menarik dan estetik. Akhir sekali ialah penghasilan karya. Karya tersebut telah mengikut format kertas bersaiz A4. Hasil akhir menunjukkan gabungan keindahan seni khat dan penggunaan teknologi digital. Baiklah, secara keseluruhannya, proses penghasilan seni khat digital ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran kami dalam tulisan Jawi, malah membantu kami memahami nilai seni dan kreativiti dalam pendidikan. Melalui tugasan ini, kami dapat memperkaya pengetahuan tentang keindahan seni khat serta mengaplikasikan kemahiran teknologi dalam menghasilkan karya yang berkualiti. Selain itu, kami juga belajar untuk lebih teliti dan kreatif dalam setiap peringkat penghasilan. Pengalaman ini turut memberi pendedahan baharu tentang bagaimana seni tradisional seperti tulisan Jawi boleh dipelihara dan diperkembangkan melalui penggunaan teknologi moden sekaligus menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.